kan. So dekat makeup tu I cakap dengan my colleague, wig I tak boleh. Hidung I nari sensitif. I cakap, okay, bila kita dah embalm, kita dah boleh buka kita punya suit tau, pakaian kita. So boleh berbual lah. So I cakap dengan kawan I, I tukar nama lah Candy, you pakaikan dia wig, makeup I nari hidung I sensitif. Lepas tu dia pun tengok ada mata I merah, hidung I merah kan. Dia tak tahu I nangis lah. So dia cakap, okay, small matter. So I keluar. So bila diorang make up tu dengan pakaikan wig, aku bayangkan muka dia dah muka macam aku. Habis dah aku nak pakaikan dia wig, pasal aku nak make upkan dia. You tahu tak macam, okay, macam ni bila you embalmer kan, ni kepala, ni muka jenazah. You gini tau kan, kadang you angkat kepala dia, you make upkan dia. Macam gitu je. So dah lah muka kau muka je aku, dah tukar muka aku. Takkan aku nak make up kan. Takkan aku nak pakaikan wig. So muka aku tu kening semua sama. Sapan? Kening sama, mata sama. Memang sama. Kening sama, muka sama. Nak kena make up. Kita nak kena make up muka kita. So I tak nak. I cakap, Candy, tolong Candy, you boleh pakaikan wig dengan make up tak? Hari ni tu hidung I sensitif.